Pertama sekali, bila kita buat dimension dalam isometrik, awak akan guna dimension align. Okey, contohlah saya nak ukur sini sampai sini. So bila kita tarik, nampak dia tak selari dengan kita punya bentuk. So macam mana kita nak selarikan dimension kita? Okey, cara dia, okey, awak kena tekan dim edit. Okey, dim edit. Tolong ingat macam mana kita nak oblikkan, awak kena tekan dim edit. Dim edit, tolong catat dim edit. Okey, bila dah tekan dim edit, awak tekan enter. Lepas tu awak tekan oblique. Okey, oblique. Oblique. Okey. Dim edit oblique. Okey, bila awak pilih oblique, awak klik oblique, awak tengok arahan dia. Select object. Okey. Objek mana yang awak nak edit? Okey, contoh saya nak edit dimension ni. Okey, saya klik dimension ni. Saya klik, lepas tu saya tekan enter. Lepas tu dia kata enter oblique angle. Kalau awak tahu sudut untuk dimension ni, contohlah awak tahu sudut ni berapa, awak boleh terus masukkan sudut. Tapi kalau kata awak tak tahu sudut, awak tak pasti sudut, okey, awak klik macam ni. Awak tengok tadi saya select objek, saya select dimension ni, lepas tu saya tekan enter. Jadi kita nak bagi dia selari arah ke sini, betul tak? Okey, so apa yang awak kena buat? Awak kena klik di sini. Awak klik di sini, awak klik di sini. Di garisan merah ni yang selari dengan dimension tu, awak tengok bila saya klik, nampak tak dimension tu dah berubah. Okey? Saya tunjuk sekali lagi. Okey. Macam mana kita nak selarikan dimension kita? Okey, awak tekan dim edit. Dim edit, awak enter. Lepas tu awak pilih oblique. Okey, awak pilih oblique. Awak select objek dulu. Select, awak tekan enter. Lepas tu kita nak pilih arah dia. Macam ni kita nak bagi dia ke sana kan. So awak klik di sini, awak klik di sini. Sebab kita ikut arah kaki dimension kita. So saya klik di sini. Saya klik di sini. Nampak tak? So awak kena buat satu per satu. Okey, itu sahaja untuk dim edit. Terima kasih.